Sebab Husna dia tak suka berkawan. Once dia dah ni, dia kira lock. Macam cinta pertama dia. I see happy ever after when I look in your eyes. There's no need for scripts and actors. A fairy tale is life with a king and queen. You're the beauty to my beast. We make quite the scene, darling. Aku terima nikah Husna Adeline binti Husin dengan mas kahwin 5 dinar tunai. This love is something like a Disney movie. Sparks fly off the screen. I wish upon a star is standing right in. Terima kasih sebab ajak kita orang. And also kita orang dah tengok korang daripada start sampai sekarang. Kita ucapkan yang terbaik untuk both of you. And semoga dapat melayari bahtera perkahwinan sehingga ke akhir hayat. Saya sayang isteri saya. Nabil jangan nakal-nakal kan. Jaga senang boleh-boleh. Buat anak. Okey. You get to be where we are in the middle of a fairy tale, my girl. Tak suka dia pun, suka cheese start dia. Tapi end up dari cheese start tu lah kita dapat rasa kasih sayang tu dari cheese start tu. Sebab tu kita nampak dekat frame foto pun kan ada gambar cheese start. Our love is a movie. I'm taking in the beauty. There's magic in the air, but darling, this ain't make-believe. 'Cause the happy ending starts with you and me. Hari ini adalah hari yang paling berbahagia untuk kamu. Mendapat pasangan baru. Hiduplah dengan berbahagia. Bersabarlah kalau ada dugaan. Semoga kehidupan Nabi diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa saya mendoakan akan Nabi terus berjaya dalam hidup. Nabi dan Husna selamat berkahwin baru. Happy ever after the day you walked in my life. Kepada bagi isteri saya, jiwalah abang selamat. Walau hari ini tanganmu kami lepaskan pada suamimu, kasih sayang abah dan mama tidak akan pernah berkurang walau sedikit. Rumah ini akan sentiasa menjadi tempatmu pulang. Pelukan kami akan sentiasa ada untuk. Doa kami tidak akan pernah putus mengiringi setiap langkah hidupmu. Hari ini kami bukan kehilangan seorang anak perempuan, tapi kami menerima seorang anak lelaki dalam keluarga ini. Harapan saya untuk wedding kita ni kekal hingga jannah. Harapan saya you jadi isteri yang solehah, patuh pada suami, jangan lupa baca Quran, jangan lupa solat, masak sedap-sedap, tu yang penting. Kerana kasih sayang tu bermula di sini. Dia perlu rasa yang I love you. Nabil dapat jadi seorang suami yang kawam untuk saya, tahu tanggungjawab dia, boleh guide saya dan saya boleh jadi isteri yang baik untuk dia, yang menghormati kehormatan dia juga. Salah silap I tu salah silap you sebenarnya. I tak pernah salah. Sebab perempuan selalu betul. Yeah.